Okay, hari ni aku review sikit rail BC jenis drum. Okay, jenama Silstar. Okay, ni Pinnacle Vision VS10. Okay, ni apa yang ada kat model BC drum ni. Okay, korang boleh tengok. Okay, kita try buka tengok. Okay, ni mesin dia, Pinnacle Vision KVS10. Okay, dia ada 4 ball bearing. Gear ratio dia 5:3:1. Okay, max drag dia dalam, aku pernah tengok kat Google, dalam 3 kilo lebih itulah. Okay, mesin ni sangat smooth Okay, dia menggunakan aluminium spool. Lepas tu dia punya body metal. Okay, sesuai memang untuk mancing kolam ataupun mancing laut. Okay, ni star drag dia untuk ketatkan spool dia. Okay, sini. Okay, dia akan longgar. Okay, ni dia punya tension knob dia. Okay, dia menggunakan braking system jenis centrifugal. Okay, ni adjustable pin. Ini dia brake system. Okay, ni punya lepas tu kita boleh tengok dalam dia. Kita akan buka. Ini simple je. Ini punya skru. Ini dia punya skru juga. Ini dia punya braking system. Dalam ni ada ball bearing. Kita pasang balik. Kita ketatkan. Okay, item Korea. Okay, ni dia punya tali yang boleh masuk. 8LB 180 meter, 12LB 140 meter, 15LB 110 meter. Okay, ni sedap untuk main kolam ni. Dia bentuk dia macam ni Calcutta Conquest. Okay, siapa yang berminat boleh cari kat TikTok Rail Japan Bundle. Okay, sekian. Terima kasih.